Okay. Benda first aku sampai kat sana, orang cakap, of course lah, kita kena jangan resist, jangan saling menghormati lah. Kedua, kita akan nampak kat sana lebih bebas. Dekat Sarawak dengan Sabah. Tapi maksud bebasnya, dia orang kat sana treat benda tu sebagai benda biasa. Betul. Kita yang outsider ni yang rasa sebab kita ni tak biasa tengok. Betul. So kita rasa macam pelik. Faham. So bila aku kat sana, tu antara culture shock aku lah. Macam tengok orang minum apa semua. Tapi of course lah, tu pembawakan diri lah. Pandai kau bawa diri, pandai, tak ada masalah kau kat mana pun. Betul. Kat sana pun of course lah ada orang Islam. Betul. Kalau kau pergi masjid dia, baik lah kau. Betul. Kalau kau melalut lah. Betul. So kalau macam kau kat sini, kau daripada Sarawak, datang ke KL. Okay. Apa yang kau rasa yang betul-betul memberi culture shock kat kau? Ada banyak, ada beberapa. Yang pertama adalah